kitab. Saya tengok hadis tu, tak ada penyebut Melayu jadi penghulu. Tak ada. Ingat kot mana nak tahu dia berkata Melayu ni handai benar. Ya tak? Kering je kopi tu dia maksudnya kan. Buat ada jadi penghulu syurga. Tak ada, reti ke tu? Tak ada. Bangsa Habasyi ya, demo ni ada jadi penghulu syurga, kulitnya hitam. Ya, tapi jadi penghulu syurga. Jadi tak sah dia berkata sangat. Ya tak? Tak ada kita weh. Risau-risau esok dalam syurga ramai orang Cina daripada orang Melayu. Kenapa? Atau orang Cina di Cina tu lagi ramai daripada orang Melayu di sini, ya tak? Jadi maknanya di situ bagaimana dikatakan di situ tiba-tiba ada satu seruan. Innakum lasariqun. Kamu ni pencuri. Sariqun, saraqa. Saraqa maknanya pencuri, saraqa yasruqu. As-sariqatu was-sariqatu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, kan? Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya dekat sini. Ini. Ya tak? Bukan terus sini dah. Sini. Kita pun kena sampai nisab. Nisabnya berapa dirham. Ya tak? Kalau sampai nisabnya maknanya 10, iaitu lebih kurang RM200 sekarang, barulah kena. Lepas tu syaratnya barang itu tersimpan, maknanya elok dalam peti, dalam rumah, berkunci. Tiba-tiba curi juga, barulah kena potong. Kalau letak atas pok je, atas rok, itu tak boleh. Ya tak? Letak je atasnya, atas meja surat abuk. Kalau kena curi, kalau kena curi letak benda yang berharga atas meja surat khabar, pencuri tak kena potong. Kenapa? Atau mika pun lepa, lalai benar letak atas itu. Yang kena potong tu kalau simpan dalam rumah, berkunci, dalam bilik berkunci, peti besi, kalau curi juga barulah kena potong. Yang ketiga, syaratnya ialah memang dia ini dah cukup makan, dah cukup segala, nak juga mencuri, barulah potong. Tapi kalau tak cukup, kenapa tak cukup? Pakcik, kerja jaga. Berapa gaji pakcik? 700. Anak sekolah ada lagi pakcik? Ada. Macam mana cik? Itulah rupanya tak apa cukup. Atau pakcik jadi jaga ni bukan ke jaga sekolah? Atau gajinya itulah rupanya dengan security. Bukan ada perjawatan dah. Dulu ada perjawatan pakcik. Dulu memang sekolah-sekolah ada perjawatan. Jaga ni macam juga tukang kebun. Ada perjawatan tetap, ada grade gaji, ada increment. Sekarang tak ada pakcik? Tak ada. Inilah rupanya kuma nak kaya pun tak payah katanya. Kenapa? Tengoklah bilik ayah jauh. Sekarang tinggal kampus ni sekarang kena marah. Kata mana rupa nak kaya? Merata itu lah. Nak merata tu. Atas semayang macam nak makcik. Inilah tempat ni semayang. Inilah segala-galanya di sini. Gaji berapa cik? 700. Tahniah lah pakcik. Kenapa tahniah? Miskin tegar. Negara maju. Ya tak? Itulah tahap rakyat. Itulah tahap rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa tidak kekalkan perjawatan? Ya tak? Bagilah perjawatan, bagilah increment, bagilah grade gaji, bagilah kemudahan bilik ayah. Ini bilik ayah ni sebatu. Malam dah tu dengan langsuyanya apa semua dia dah. Tak ada jaga kebajikan langsung. Ya tak? Kira nak untung. Sudahnya duit tak ada. Kenapa? Buat tanglung terpanjang di Perak. Ini apa punya pengarah pendidikan ni, tuan-tuan? Tuan-tuan, pengarah pendidikan kita ni yang sama yang buat bendera kemarin. Tuan-tuan ingat? Tahun 97 buat bendera terbesar. Kerah budak-budak di sekolah Ampang jahit bendera. Ngaji tuan, mana nak jahit bendera tengah-tengah panik. Lepas itu bentak bendera, bawa ke staf sekolah Tengku Deraman. Pasal sekolah tu Padang je dulu. Lepas tu bawa pula ke Padang, Ipoh Padang, Padang Ipoh. Nak naik satu besar, mana apa naik. Panggil keren. Ya tak? Sewa keren tu, belanja kain tu, belanja apa namanya mesinnya, belanja benang.
Lepas tu naik ke atas, lantak dia angin, koyok rabak. Ada ke bab bendera, tak ada berlubang-lubang, tepuk-tepuk. Angin nak lalu le, takkan itu pun tak penting. Orang buat bendera besar-besar kena tepuk lubang. Tak, kena tepuk lubang supaya angin boleh lalu. Tak, tak ada tepuk-tepuk, naik dengan kering. Tiba-tiba datang angin, koyok rabak, kerak sana, tak? Depan menteri besar pula tu. Masa itu Taja Rosli. Kerak sana. Turun! Kata kan? Turun ramai-ramai. Sudah tak boleh naik. Bawa balik ke sekolah apa, simpan dalam stok. Itulah dia pengetua yang sekarang ni jadi pengarah pelajaran negara Perak. Itu yang dibuat tanglung terpanjang tu. Apa punya mentaliti? Pakai duit sekolah. Tiba-tiba datang ribut Temanjung kan? Datang ribut Temanjung, 4 biji pokok tumbang atas garaj, atas kereta. Udah habis. Panggil kontraktor. Kontraktor kata satu pokok RM600. Kali 4 RM2,004. Sudah ada pengetua dah berdiam. Ngaku jengkong duit tak ada. Mengapa tak ada duit? Tanglung terpanjang. Tanglung terpanjang. Apa ni? Ya tak? Buat kerja yang bukan-bukan, macam bodoh. Patutnya kita kata duit itu keperluan asasi sekolah, yang pergi buat tanglung. Sebab tu sudahnya nak mengubah, maknanya kita kata pokok yang 4 batang tu dah tak duit. 3-4 hari stranded kopi tu je tuan-tuan. Ya, 3-4 hari pokok tu kopi tu je. Apa tak kira. Ni apa punya mentaliti. Ya, nasib baik di tempat lain tak terjatuh pokok, di tempat lain jatuh pokok juga. Ya tak? Udah melarang dia goncang duit. Tiba-tiba tuan-tuan, kawan-kawan kita lah bawa mesin, bawa gergaji, mesin gergaji tu ya, nak buat kerja betul-betul. Tapi mentaliti birokrasi dia tuan-tuan teruk betul. Ya, teruk. Dia boleh tanya lagi. Dia boleh tanya, ada ke permit nebang pokok? Ya Allah, boleh tanya orang itu. Sekarang nak bawa keluarkan segala batang pokok ni sekarang, naik lori, tidak kena tahan di jabatan jabatan hutan ke jabatan apa tu? Birokratiknya kan? Teruk sampai tahap itu lagi. Kalau dah jadi government servant yang kopi tu tuan-tuan, punya dah beku, tak tahu nak ngapa, tak tahu kan. Kenapa teruk? Kenapa teruk? Takkan tak ada budi bicara. Takkan tak ada budi bicara. Fikir sikit. Hidup. Jadi di sinilah kadang kita sedih tengok orang yang terjajah oleh bangsa sendiri. Ada ke bangsa sendiri terjajah? Ada jadi rupanya kalau terjajah dengan bangsa sendiri lagi teruk daripada dijajah oleh bangsa asing. Sampai tak erti mikir. Tak erti mikir. Rupanya memang sudah dirancang sedemikian rupa. Kamu ni mencuri. Tiba-tiba kata dia demo, mana pula kami mencuri? Apa benda yang hilang? Kata dia 10 beradik. Apa pula kami mencuri? Apa yang hilang? Kata dia yang penyeru ni, tukang seru istana ni, ya, pegawai perhubungan kita kata pegawai perhubungan istana. Ya tak? Kami tengah mencari takor nak nimbang gandum tu, mana hilang? Jadi maka kata di demo di sini bahawasanya qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Kami ni sebagaimana tuan tahu, kami bukan nak buat apa-apa, kami tak ada nak buat kacau. Ya, kami tak ada nak buat kacau, kami bukan pencuri. Kemudian kalau ya, apa hukumannya? Apa balasannya? Kalau ya kami mencuri, kalau yalah kami ini berdusta, bahawa kami ini sebenarnya rupanya memang betul lah mencuri, apa hukumannya? Maka maknanya kita kata pegawai perhubungan istana tadi, pegawai protokol ke istana ke benda ke, kalau dijumpa letakkan itu pada siapa-siapa di antara kamu yang 11 ini, maka hukumannya ialah dia akan ditahan di istana.
dia akan ditahan di istana, ya. Fahuwa jazauhu, ya, fahuwa jazauhu, maka dia akan ditahan di istana. Maka tak pun, periksalah kami. Maka tukang periksa ni dia start memeriksa abang-abang yang tua-tua tu dulu. Sekarang baru nak periksa Bunyamin. Begitu. Itu pun strategi juga lah. Strategi juga lah. Dah periksa abangnya satu persatu. Letih juga kena periksa ni tuan-tuan. Jangan. Ya tak? Macam kita nak masuk Kuala Lumpur, kena periksa. Ada ke bawa maksudnya kan? Ada dah bawa, apa namanya, Allah nil kata tu nak buang kuku maksudnya. Ada dah pisau dalam tu nak buka tin sardin, buka tin sardin. Semua nak dia tengok ada tak kuning ke tak ada kuning je tak? Demam biasa je, tak ada demam kuning je tak? Semua je kan. Sampai ke semua nak dia tengoknya je tak? Jadi maknanya di situ cek punya cek. Sampailah kepada giliran Bunyamin. Ya tak? Tiba-tiba istakhrajaha min bi'a akhi. Keluarlah takor tu daripada Bunyamin punya bekal tu. Apa respon abang-abang? Abang-abang ni kata, kamu Bunyamin, apa ni kamu curi Bunyamin? Lepas tu apa kata dia? Kalau opini lah adiknya, abangnya lebih kurang juga. Dia nak kata usuk tu kopi tu. Dia berkata kalau dah adiknya Bunyamin opini, maknanya usuk pun jadi mencuri juga. Dia mengata usuk depan usuk. Dia mengata Nabi Yusuf depan Nabi Yusuf. Punya tak semiyoknya, punya tak semiyoknya demo ni. Dia kata, bagaimana di sini ya, saya nak mencari. Dia kata, qalu yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Kalau dia ni Bunyamin ni mencuri, maknanya abang dia kemarin pun jenis kopi tu. Kalau kopi tu bakanya budak lah tu, tak ada ke mana dah tu. Maknanya usuk pun jenis kopi tu juga. Nabi Yusuf dia simpan tuan-tuan. Kalau kita memang melompat dah kan, tercabar sungguh lah rasanya. Dah. Nabi Yusuf dia ada strategi lagi. Sabar. Kita tu kadang-kadang kena kopi tu juga lah. Ada benda yang kadang-kadang kita tak sabar. Tak, kalau boleh tu mau je teman teci dia, tak? Nanti sabar dulu. Tak? Ada kita punya orang kata siasat jangka panjangnya. Tak? Arwah ni Ustaz Fadil, siapa tak marah pada dia? Malam Anwar kena tangkap, dia rumah Anwar. Siapa orang tak marah pada dia? Apa dia buat situ? Kan orang marah Ustaz Fadil. Apa dia buat rumah? Pergi pula bila ada perhimpunan. Ini sebelum kena tangkap. Apa dia buat pergi rumah? Bukannya dulu ngata kita macam-macam. Kawan orang tua tu ada siasat jangka panjang, tuan. Ya tak? Dia ada bacaan jangka panjang. Bagaimana kita mesti berada di tempat-tempat yang strategik dalam landscape perubahan negara. Ya tak? Kena faham sebab apa dia berdialog, duduk semeja dengan Dr. Mahathir tu. Apa? Bagaimana nak mengaruskan perdana gerakan Islam sehingga ia mendapat tempat yang strategik dalam sebuah negara. Ini semua pemikiran jangka panjang, tuan-tuan. Kita jangan nak melatar dengan jangka pendek dia. Ya tak? Pemikiran tu biar jangka panjang. Nengoknya tu biar apa lang sewok nengok. Lang sewok dia cakap orang putih, bird's eye view. Ya, bird's eye view. Nengok tu biar nengok mana apa burung nengok. Jangan nampak dekat dengan itu. Orang dalam orang main, maknanya snooker. Dan kita tengok dia dari jauh, ya tak? Biar kita tengok dari jauh, baru matang sikit, ya tak? Ya, baru matang sikit. Jadi maknanya di situ kita tengok bagaimana dia sanggup buat satu statement yang sangat-sangat tak sewajarnya mereka buat statement. Dia berkata kalau Bunyamin mencuri, maknanya musuh kopi itu betul. Ya tak? Memang bakal curi, ya tak? Ya, memang bakal mencuri. Dia berkata faqad saraqa akhun lahu min qablu. Yusuf simpan, dia tidak zahirkan diri dia. Fa asarraha Yusuf fi nafsi. Apa dah? Dia nak melepaskan hairnya, dia biarkan. Ya tak? Yang penting sekarang ni dia telah berjaya memegang Bunyamin untuk bersama dengan dia di istana. Ya, di istana. Ya.
Jadi kemudian apa kata respon abang-abangnya? Abang-abangnya kata, ya ayyuhal aziz, wahai, ya, maknanya menteri keuangan ke ataupun menteri perbendaharaan ke, ya, apa katanya? Inna lahu aban syaikhan kabira. Dia ni ada bapa, bapaknya dah tua. Syaikh ni tua lah, orang tua tuan. Kita tak kira asalkan itu syaikh belakang, tak. Bapaknya dah tua, aban syaikhan kabira. Udah tua, merentau bapaknya, ya tak? Kalaulah kami balik tanpa dia, macam mana kami nak jawab? Orang tua ni sekarang susah hati dia, kami pun jadi susah hati. Ambillah salah seorang daripada kami sebagai galang ganti. Ya, maknanya fakhudh ahadana makanahu. Khudh ahadana, ambillah salah seorang daripada kami ganti tempat sebagai tebusan. Ya tak? Kalau kita kata bahawa, maknanya kita kata sebagai, kita bayar orang yang kena tahan, kita panggil apa? Jamin, ya tak? Sebagai jamin kita. Yang penjamin tadi, ya, sebagai jamin kita. Letaklah sesuatu sebagai jamin, 200,000, 2,000 dan sebagainya. Jadi itu permintaan mereka kepada Nabi Yusuf. Ya. Qala ma'adallah, Nabi Yusuf kata, a'udzubillah, aku minta lindung dengan Allah. Pasal apa? Takkan mungkin aku akan bertindak, ya, sesuatu yang menjadikan aku orang yang zalim. Lain orang yang buat salah, lain pula yang aku berkas. Ya tak? Lain orang yang buat, lain pula yang kena. Ya, lain orang yang buat, orang yang nangkuti-nangkui kutikoi lain. Ya tak? Sepatutnya yang nangkuti-nangkui kutikoi, tendang pukul pun pukul dah kena tangkap. Kita yang kena tendang, kena pukul pula kena tangkap. Kau bukan sepanak tu. Jadi takkanlah saya nak buat begitu. Nanti dia kata inna idzal zalimun. Ya, inna idzal zalimun. Kalau begitu kami ini dianggap, sebab aku ini dianggap sebagai orang yang zalim. Jadi akhirnya mereka terpaksa menerima hakikat pulang tanpa, maknanya Bunyamin. Ya, pulang tanpa Bunyamin. Jadi mula dia demo pening. Macam mana nak balik ni? Ya tak? Macam mana nak balik? Ya, demo mula bercakap-cakap sesama demo. Salah seorang berkata, falan abrahal ardh hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakim. Dia kata, aku tak akan balik ke Kanaan. Yang tua tu berkata, aku tak akan balik ke Kanaan. Aku kena hantar utusan dulu, nak tanya Abah. Kalau Abah izinkan aku balik, aku balik. Kalau tidak, kena aku tidak nak balik. Pasal kita kan dah berjanji dengan Abah. Apa? Kita nak jaga Bunyamin. Apa pun keadaannya, kita nak pergi sebelah, balik pun sebelah. Pergi sebelah, balik pun sebelah. Tiba-tiba yang ramai-ramai pula suara majoriti ni, maulah kita balik. Ya tak? Kabar je dia terang-terang. Bunyamin mencuri, mana buatnya? Kan? Bunyamin mencuri, bukan salah kita. Kabarkan inna ibnaka saraqa. Ya, inna ibnaka, maknanya sesungguhnya anak lelaki kamu dia mencuri.